Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama saya Nurul Saidatul Adawiyah binti Hasan akan membentangkan tajuk ibadah tahun 2, iaitu najis. Mari kita lihat objektifnya. Yang pertama adalah mengetahui maksud najis. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis najis. Seterusnya menyatakan contoh-contoh najis dan mengetahui cara-cara menyucikan najis. Okey, mari kita lihat maksud najis pula. Najis dari segi bahasa adalah benda-benda kotor. Dari segi istilah pula adalah najis ialah sesuatu benda yang kotor pada hukum syarak yang menyebabkan tidak sah solat dan ibadah lain. Jenis-jenis najis ada 3 bahagian. Yang pertama adalah najis mukhafafah, najis ringan. Najis yang kedua adalah najis mutawasitah, dan najis yang ketiga adalah najis mughalazah yang paling berat. Najis mukhafafah adalah najis ringan, seperti air kencing bayi yang berusia 2 tahun ke bawah yang hanya minum susu ibunya sahaja, bukan yang 2 tahun ke atas ya. Seterusnya, najis mutawasitah, najis pertengahan. Najis yang termasuk dalam kumpulan ini ialah air kencing, tahi, darah, nanah, muntah, air mazi, iaitu air putih jernih yang keluar dari kemaluan ketika nafsu berakhir meningkat, wadi dan arak susu binatang tidak boleh dimakan. Kemudian yang terakhir adalah najis mughalazah, najis paling berat sekali. Najis yang paling berat iaitu najis anjing dan najis babi, ataupun kita sebut khinzir. Seterusnya adalah cara-cara menyucikan najis. Najis mukhafafah hanya percikkan air ke atas najis tersebut. Najis mutawasitah pula cuci dengan air mutlak hingga hilang 3 perkara. Kemudian najis paling berat adalah basuh 7 kali dan salah satunya adalah air biasa. Kemudian jenis-jenis najis ketiga ya, macam tadi, najis mukhafafah, mutawasitah dan najis mughalazah. Di situ ada contoh-contoh jenis-jenis najis. Okey, baiklah, kita sambung dengan kuis pula setelah selesai subtopik yang kita telah pelajari tadi. Bahagian najis ada berapa dan apakah definisi najis mukhafafah? Baiklah, kita jumpa lagi di lain hari. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.